Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saya dah ciptakan satu aplikasi DDA App Secure Your Future. So, kehidupan kita ni kita nak rancang bila kita retirement ataupun bersara dengan kebebasan kewangan yang maksimum lah. Bila nak bersara mesti nak berjalan kan, nak berjalan, nak apa, nak pergi haji semua. Okey, fine. So, sekarang ni umrah ke apa semua kan, tu nak jalan-jalan lah. Nak set. Penting perkara pertama, duit pencen ni kena settle semua hutang. Alright. So sekarang ni realiti hidup, kita hidup makin lama makin ada inflasi. That's normal. Okay, inflasi dalam keadaan 2% ke 4% normal. Katalah saya gunakan nama Ali lah, saya seronok guna nama Ali, senang tak susah. Katakanlah Sali ni umur dia lebih kurang katakan 43 example 43. So si Ali ni dia nak bersara umur 60 ataupun 55. Saya lah tapi tak 60 lah. So, lepas umur 60, jangkaan hidup lah ini daripada statistik dunia WHO lebih kurang tahun umur 80 atau 80 pulang lah. So, kita nak kaji. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau sama ada orang tu kerja government ataupun kerja swasta. Kalau kerja government, duit pencen kena potong separuh. Katakan sebelum ni gaji dia 7,000, dia kena potong separuh 3,500. Boleh ke dia hidup dengan 3,500 duit pencen tu? Okay, bayar duit gratuity, duit apa semua, gedebak-gedebuk semua kan. Boleh tak ada support dia punya, dah kebiasaannya dia dah hidup pada gaji 7,000. Tiba-tiba kena potong separuh, tinggal 3,500. Ataupun gaji dia orang ni biasanya 20,000 lah. Level-level atas sahaja usaha apa semua ni kan. Tiba-tiba bila pencen, gaji dia tinggal 10,000 je. Boleh ke dia hidup? Sedangkan makin lama makin berumur, kita nak berjalan, anak dah besar nak kahwin kan, lepas tu kehidupan kos meningkat, barang makin mahal. That's normal, that's logic zaman sekarang macam itu. So kita nak menabung ni, okay, kita kena setting investment setting kita berapa. Let's say lah katakan 8%. Sebenarnya kalau dekat Union Amanah kita boleh dapat more than this, tapi saya tak nak over promise. So whatever budget yang you ada sekarang, katakanlah you ada simpanan dalam bank you 20,000 lah, let's say, menabung sekarang. Okay, duit kecemasan you letak tepi, you kena menabung sekarang. Follow me. So apa realiti hidup? Okay, perbelanjaan bulanan you bayangkan belanjaan bulan-bulan, you all dapat gaji, you pergi bayar semua hutang. So gaji you tinggal ciput je, tinggal sikit je kan. So itu realiti hidup tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so kat sini item pertama kita tengok kan, let's say lah item pertama ni kita ambil item. Okay, saya ada, okay, tak apa, saya katakanlah item A ni lah, perbelanjaan. Biasanya kita belanja apa? Okey, katakan petrol, kos, gedebak-gedebuk. Okey, kita bayar petrol petrol sebulan katakan 500 lah. So 500 matematik dia, okey, saya nak share pada tuan-tuan dan puan, kita ada lebih kurang 12 bulan normal kita kena rancang, kena kata rangkakan. Okey, saya besarkan sikit lah. Okey, jangan pening kepala, besar sikit. Okey, so kita nak merancang. Okey, jadinya biasa pertama saya letakkan cukai pintu, cukai tanah tadi. Sorry, cukai pintu, cukai tanah yang pertama cukai pintu. Okey, so kat sini nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan, this is reality yang you all kena hadap. Okey, so 500 katakan cukai pintu, cukai tanah, rumah besar darabkan 12, jadinya setahun dia kena buat merancang 6,000 dia kena simpan. Okey, bayaran bulanan kereta 1,000, 12,000. Bayaran bulanan apa lagi? Bayaran bulanan rumah 1,500. Rumah 1,500 ni katakan rumah tu dalam 200 ke 300,000 tau. Kalau lebih lah. Sebab biasa kalau bulan rumah harga 100,000, bulan-bulan kena bayar 500 lebih gitu. So katakan rumah dia ni nak kata kaya sangat tak, tapi sederhana lah, cantik lah. Okay, landed. Setahun dah kena bayar 18,000. Ini tuan-tuan dan puan ada kerja lagi, ada gaji lagi. Okay, ini kita tengok daripada dua sudut government sector ataupun private sector. Kalau private sector dia berharap dengan duit simpanan dia je. Lepas dia bersara dia tak ada backup duit lain. Duit simpanan tabung simpanan dia saja. Okey, bayaran bulanan apa lagi yang nak kena ada, kita tengok. Okey, bayaran bulanan pinjaman lain-lain, kata ada personal loan lah, whatever semua 500. Okey, kalau you all ada buat benda-benda yang loan yang ni yang tak perlu kan, bayar dulu kredit card, bayar dulu apa benda yang menyebabkan bulanan anda menjadi sakit, sedih. Jangan hidup ni jangan sedih-sedih kan. Itu duit zaman sekarang ni, nak kata realiti hidup, duit ni penting kan.
Nak balik akhirat nanti dulu, kan? Tapi logik hidup ni tak boleh berangan je. Ada orang nak kahwin tapi duit tak ada, berangan. Lepas tu minta duit mak bapak, kelakar lah, funny lah. So kat situ, contohnya kita, kalau orang nak kahwin yang muda-muda ni, simpan duit dulu, simpan. Jangan nak seronok-seronok je menyusahkan orang tua. Okey. So 500 katakan pinjaman lain, darab 12, okey, 6,000. Okey. Bayaran takaful ke nyawa ke medical card ke, ataupun you all nak skip, you all letak pada menabung. Okey, letak menabung kan. Menabung boleh juga, tapi kadang medical card takaful tu penting backup. Okey. So katakanlah 480 darab 12, 5760. Bil api, bil air, internet, pumpam 308, katakanlah letak kasi 300. Okey. You kena ingat ini realiti hidup Okey. So darab 12 3,600, petrol, pengangkutan 450. Okey, mantul sekali lah. 5,400. Makanan grocery 800. Kadang-kadang nak makan lebih sikit, kadang-kadang ada kenduri kahwin, salang keruk kena bayar, kena salang keruk. Lepas tu kenduri kahwin, pumpam, tol lagi, jam lagi, hadap pumpam 800 ke 1,000. Okey. Lepas tu kita ada perubatan healthcare logik lah. Kadang-kadang kalau wife sakit nak kena backup duit lah. Kalau masuk pergi kesihatan kerajaan lain cerita, tapi kadang dah terdesak pergi swasta, 300 backup. 300. Ini peruntukan you all kena realiti hidup. Takkan dalam sebulan you tak ada hiburan rekreasi. Okey, you peruntukkan 200. Pakaian backup sikit. Tak letak pakaian pun, contoh ada orang rumah ataupun anak-anak ada backup. Ni belum masuk di sekolah, budak-budak lagi, nampak ni, dan lain-lain. Jadinya dalam masa setahun you all pakai 76,560. Ini macam kehidupan dengan tenang-tenang gitu-gitu je tau. Nampak? Kalau you all tambah 500, 1,000, 1,500 kan. Kini kat sini pun kita dah tahu orang yang nak kahwin ni gaji dia mesti paras 3,000 ke atas, atau bergabungan suami isteri macam mana kan. Kena pakat. Kalau tidak, kehidupan tak logik dan sakit. Okey. Jom calculate DDA. DDA ni direct debit authorization. Saya ciptakan benda ni. Okay. So berapa you all perlu simpan? You tengok bila lepas you bersara, you kena kumpul duit sebanyak 1.531 juta. Ini realiti hidup. Ini realiti hidup. Okay. 1.531 juta. Belanja tahunan you 76,560. Ini macam basic tau, man. Okay. So monthly direct debit authorization you all kena menabung 3,366. Okay. Let's say lah you menabung dengan masa panjang kan, kita naik atas sikit. Jom kita calculate berapa. Kita calculate balik app saya cipta. Okey, bulan-bulan 1377.57. Ini realiti hidup yang you all kena hadap. Okey, ini kalau umur 43, kesedaran dia datang pada umur 43. Tapi kalau tuan-tuan dan puan yang baru kerja, tolong make it more reality, logik. Umur 25 kerja, startlah menabung. Start menabung. Kita tengok menabung. Kalau umur 25 dia menabung, apa yang dapat kita tengok. Okey, tengok sini. Calculate. So I calculate 147, nampak? So you all dah ada, bila katakan monthly deduction ni berkurangan, bermakna you all dah ada satu persediaan yang bagus. Okey, tapi jangan over promise sangat. 15% kita tukar bawah sikit. Ambil lah 8%. Jangan tak nak over promise, walaupun unit yang mana you boleh dapat lebih Okey. Tapi budayakan menabung. Okey, bulan-bulan you letak 525.46 untuk you target jutawan. Ini untuk orang yang belum jadi jutawan lagi. Ini untuk orang yang belum jadi jutawan. Orang dah jutawan lain, dia punya level lain. Okey, ataupun usahawan bisnesmen ni, dia punya objektif kewangan dia adalah untuk dia nak menampung kos-kos pekerja, nak mengurangkan kos overhead. Itu another story. Nanti saya akan ceritakan pada ceramah kewangan saya seterusnya. Tapi realiti hidup sekarang ni, kalau you all baru start kerja, mestilah menabung kan. Permudahkan untuk menabung, permudahkan untuk masa depan anda. Okey. Okey. So kat sini you all dah buat bajet, nampak? Dah tahu dah apa perlu buat, kenapa nak kena menabung, sebab apa nak kena menabung. Okey. Dan berapa kos tahunan anda, you dah tahu dah kos tahunan anda apa. Nampak? I dah ciptakan benda ni
Kalau you all tambah expenses, you tambah, you klik atas ni, tambah kat sini. Nanti dia boleh tambah kolom kat bawah, nampak? Tambah kolom, tambah kat atas ni. Ini apps yang I ciptakan ni, sama ada I nak masuk ke dalam Google Play ataupun tak, tapi ini I dah reka, I dah programkan. I dah programkan sendiri. Ni I buat ni. Kawan I dia buat Excel, tapi daripada Excel tu I ciptakan I punya DDA aplikasi, Secure Your Future. So kita kena ada safety net dalam kehidupan, dalam perancangan kewangan. Kita kena logik dan realistik. Logik dan realistik. Kalau zaman sekarang boleh dapat 8% is good enough. So apa biasa kita dapat 5.75 ataupun 6.15. Tapi dekat unit amanah you dapat lebih. Unit amanah you boleh dapat lebih. You got to trust me. Okay, so kat sini I nak galakkan pada tuan-tuan dan puan, kita menabung, kita didik anak-anak kita menabung daripada kecil. Menabung daripada kecil, dia biasa menabung. Kat sini tuan-tuan dan puan boleh untuk klien I rasa I bagilah nanti, kan? Okay, tekan add expenses macam ini, nampak? Tekan add expenses macam ini. Okay. Okay, cuba buat gini, boleh tak? Okay, nanti tambah bawah. You all nak tambah apa, you tambah. Nampak kat sini boleh. Untuk klien I nanti I bagilah. Kan bagi. Alright, ini you all boleh buat pengiraan. Nanti akan I buatkan test dululah. So you all dapat tahu buat bajet tahunan you berapa. You betul cost you berapa. You nak pergi melancong apa, cost you ada rumah sebiji ke 2 biji ke 3 biji, 4 biji, rumah kereta ke apa semua you boleh tambah. It depends. Okay. So menabung. Mesti menabung. Jangan zaman sekarang ni kalau tak ada duit boleh bergaduh laki bini, kan? Boleh bergaduh. Jangan cik pasal. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada duit, beritahu saya akan tunjukkan cara-cara nak dapat duit. Okey. Assalamualaikum.